Dia menampakkan dirinya kepada Habibah dengan rupa yang sangat-sangat menyeramkan. Habibah terus lari ketakutan. Pak Teh marah besar lah dan Abdul Muluk muncul untuk memarahi anaknya. Mayang minta maaf dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Seram Cengkeh AC Stories. Saya Abang Cengkeh. Malam ini saya nak bawakan satu kisah lama dari Beaufort, Sabah sekitar tahun 1920-an. Kisah seorang lelaki yang orang kampung panggil Pak Teh, seorang yang sangat baik dan dihormati. Tapi akhirnya terlibat dengan satu misteri paling pelik. Dikatakan dia berkahwin dengan makhluk bunian sampai akhirnya dia hilang tanpa jejak. Ada yang kata dia dah mati, ada yang kata dia hidup di dunia lain. Tapi yang pasti setiap kali nama dia disebut, orang tua-tua cuma akan ingat satu benda je, bau bunga sundal malam. Jadi, tanpa buang masa, jom kita mulakan cerita ni. Okey, seperti yang korang tahu tadi, kisah lama ni dari Borneo Utara yang sekarang kita kenal sebagai Sabah lah. Cerita ini berlaku sekitar tahun 1920-an di suatu kawasan yang dipanggil Beaufort. Orang lama sana sebut Beaufort. Di kampung tu ada seorang lelaki yang sangat dihormati orang kampung. Nama sebenarnya tak ramai ingat, tapi semua orang panggil dia dengan nama panggilan Pak Teh lah. Ada yang juga panggil dia Putih sebab dia ni memang suka pakai baju serba putih. Bukan sekali dua, tapi hampir tiap-tiap hari nampak dia berpakaian putih dari baju sampailah ke kain. Sebab tu nama tu terus melekat pada dia. Pak Teh ni tinggal dengan anak saudara dia lah, nama dia Mamat. Budak tu yatim piatu. Mak ayah dia dah lama meninggal dunia dan dia satu-satunya anak kepada arwah abang Pak Teh. Dari kecil lagi, Pak Teh yang jaga dia, bagi makan, bagi tempat tinggal, ajar agama. Pendek kata, memang macam anak sendiri lah orang kata. Malah orang kampung pun tahu hubungan diorang tu memang rapat sangat. Sampai ada yang kata Mamat tu bukan sekadar anak saudara, tapi dah macam anak kandung sendiri dah. Terlampau rapat sangat. Dulu sebenarnya Pak Teh ni pernah berkahwin, tapi nasib dia tak panjang. Isteri dia meninggal masa tengah syarat mengandung anak pertama mereka. Maknanya isteri dia meninggal bersama dengan anak dalam kandungan dia lah. Sejak kejadian tu Pak Teh jadi duda dan dia tak pernah nampak macam orang yang nak kahwin lagi. Tapi orang kampung ni pula lain ceritanya. Ramai yang simpati dan sayang dekat si Pak Teh ni lah. Jadi beberapa bulan lepas kematian isteri dia tu, mulalah ada orang kampung ni datanglah nak jodohkan dia dengan anak dara masing-masing. Bukan sebab apa, Pak Teh ni memang orang yang baik sangat tau. Kalau ada orang susah, dia akan tolong. Kalau ada orang sakit, dia cuba bantu. Ditambah pula dengan ilmu agama dia yang agak tinggi. Sebab tu bila dia kematian isteri dulu, satu kampung rasa sedih. Dalam ramai-ramai tu adalah seorang pakcik yang paling meriah lah nak jodohkan si Pak Teh ni dengan seorang gadis yang bernama Habibah ni. Habibah ni moyang kepada Pak Ah dan Kak Lina yang orang panggil Mak Tua. Cerita dia agak unik lah sebab Habibah ni anak teri kepada anak pakcik tu. Ibu Habibah ni dulu pula pernah berkahwin dengan seorang pegawai Inggeris pada zaman penjajahan sebelum wanita tu meninggal dunia. Sebab itulah Habibah ni cantik orang dia. Orang kata Asia Pen. Wajah dia ni kacukan Inggeris dan dusun. Memang cantik lah. Ramai pemuda kampung sebenarnya suka ni dekat dia tu. Tapi pakcik tu berkeras nak jodohkan dengan Pak Teh sebab dia rasa Pak Teh lah lelaki paling baik kat kampung tu. Pak Teh pula, dia dengar cadangan tu, dia tak menolak. Tapi dalam hati dia sebenarnya ada rancangan lain. Dia fikir lebih elok kalau Habibah ni kahwin dengan Mamat sebab Mamat pun dah cukup umur kan untuk berumah tangga ni. Pada Pak Teh, kalau Habibah jadi isteri Mamat, sekurang-kurangnya dia dapatlah menantu dalam rumah tu. Nanti ada generasi baru. Macam tu. Akhirnya, Pak Teh sendiri yang mengatur supaya Mamat dan Habibah berkahwin. Majlis mereka berjalan lancar dan selepas itu Pak Teh hadiahkan mereka ni sebidang tanah dekat kampung tu. Dia sendiri pula yang bina rumah untuk pasangan muda tu. Dan suruh mereka ni tinggal kat situ juga. Walaupun dah tinggal berasingan, hubungan mereka ni tetap rapat macam dulu. Habibah ni dia hormat kat Pak Teh ni macam ayah mentua dia sendiri. Dan hampir setiap hari dia akan masak dan hantar makanan tu ke rumah Pak Teh. Orang kampung pula masih lagi lah cuba pujuk Pak Teh kahwin lain, tapi dia tetap menolak. Dia kata dia masih sayang pada arwah isteri dia dan dia lebih rela tengok Mamat dan Habibah ni beranak pinak sebab dia teringin sangat nak ada cucu walaupun bukan dari darah daging dia sendiri.
Satu hari tu, tiba-tiba jadi kecoh bila seorang janda yang orang panggil Mak Wok kena penyakit gatal yang sangat pelik lah. Bukan kata-kata biasa tau, tapi satu badan tu dia naik ruam dan bila menggaru sampai luka tau. Ramai bomoh cuba rawat tapi tak berjaya lah. Mak Wok juga pernah pergi hospital kerajaan Inggeris masa tu, tapi doktor pun tak dapat nak bantu. Akhirnya orang kampung ni dimintalah Pak Teh ni cuba ikhtiarkan sebab mereka tahu Pak Teh ada ilmu dan dia selalu bantu orang. Pak Teh pun mulalah selidik perlahan-lahan sampai akhirnya dia dapat tahu yang Mak Wok ni pernah pinjam pinggan mangkuk dari keluarga bunian untuk buat kenduri kat rumah dia lah. Zaman tu benda macam tu bukan pelik sangat pun, sebab orang kampung ni memang dah biasa dah pinjam-pinjam barang dari orang-orang bunian ni. Caranya pun mudah je. Lepas solat Isyak malam Jumaat, orang yang nak pinjam tu cuma perlu menyeru je nama bunian tu 3 kali sambil sebut hajat mereka lah. Lepas tu barang yang diminta tu akan muncul secara gaib di dapur rumah peminjam. Kebanyakan barang tu pinggan mangkuk yang diperbuat daripada tembaga, cantik, berkilat macam emas. Tapi ada pantang besar. Semua barang tu wajib dipulangkan dalam masa seminggu dan jumlahnya mesti sama seperti yang dipinjam. Bila Pak Teh siasat lebih dalam, rupanya Mak Wok ni cuma pulangkan 99 pinggan je daripada 100 yang dipinjam. Sebab tu bunian marah betul. Dan kononnya bagi penyakit gatal tu lah. Mak Wok cuba bagi alasan. Dia kata satu pinggan tu sumbing sebab terjatuh atas lantai kayu masa kenduri. Tapi Pak Teh rasa cerita tu tak logik lah, sebab pinggan tembaga takkan sumbing kalau jatuh atas lantai kayu. Lepas disoal-soal lagi, akhirnya Mak Wok ni dia mengaku yang dia sebenarnya suka sangat dengan ukiran pada pinggan tu. Cantik dan berkilat sampai dia teringin nak simpan satu untuk tunjuk pada orang kampung. Nak menunjuk-nunjuk lah tu. Pak Teh pun nasihatkanlah dia supaya jujur. Dan di depan orang kampung, dia pulangkan semua pinggan tu ke dapur rumah Mak Wok ikut cara yang betul. Beberapa hari lepas tu, penyakit gatal Mak Wok pun mulalah sembuh dan akhirnya hilang terus. Tak lama selepas kejadian tu, Pak Teh bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua bernama Abdul Muluk yang memperkenalkan diri dia sebagai ketua kampung bunian yang meminjamkan pinggan tu. Dalam mimpi tu, Abdul Muluk ucap terima kasih kepada Pak Teh lah sebab bantu memulangkan barang mereka ni lah. Pak Teh pula minta satu je perkara. Dia berharap bunian berhenti meminjamkan barang-barang kepada manusia sebab dia takut nanti jadi masalah. Masalah macam ni lah, tak jujur kan? Abdul Muluk setuju dengan cadangan tu. Lepas dari tu, Abdul Muluk makin kerap datang dalam mimpi Pak Teh. Setiap kali datang, dia bawa hadiah macam buah hutan, sayur hutan, akar kayu ubat, malah kadang-kadang ayam kampung dan rusa liar. Pak Teh ni dia mula rasa pelik tau, sebab dia tahu makhluk halus ni dia takkan bagi semua tu saja-saja tau. Akhirnya Abdul Muluk ni mengaku yang dia sebenarnya ada niat lain. Sebenarnya dia ada ramai anak dan salah seorang anak daranya bernama Mayang dan jatuh cinta pula pada si Pak Teh ni. Abdul Muluk cuba jodohkanlah si Pak Teh ni dengan Mayang, tapi Pak Teh terus tolak mentah-mentah macam tu je sebab dia tak mahu berkahwin dengan makhluk halus ni. Beberapa hari kemudian, Abdul Muluk pun datanglah lagi dalam mimpi dia dengan wajah yang sedih dan kata Mayang kecewa sampai lari pada rumah. Dia minta Pak Teh terima Mayang ni sekurang-kurangnya sebagai hamba abdi. Pada mulanya, Pak Teh ni tetap menolak sebab dia rasa hidup dia dah cukup dengan Mamat dan Habibah. Tapi Abdul Muluk ni terus memujuk dan jelaskan yang keluarganya semua beragama Islam. Mayang pula unik sebab ibunya manusia. Macam tu. Dia boleh makan makanan manusia, boleh jadi tua macam manusia, tapi hidupnya panjang macam bunian. Macam Hercules lah pula ya. Mayang ni dia bisu tau. Dia tak boleh bercakap, tapi dia boleh faham orang melalui pandangan mata dia. Akhirnya, selepas beberapa hari berbincang, Pak Teh bersetujulah menerima Mak Yang tinggal di rumahnya selama 3 hari sebagai ujian. Kalau ada perbuatan yang mencurigakan atau bertentangan dengan agama, dia akan hantar balik lah. Tak fikir panjang dah. Hari pertama, semuanya berjalan baik. Mayang kemas rumah, masak, jaga kebun dan ikut solat berjemaah dengan Pak Teh. Tapi, pada hari ketiga, Habibah datang hantar makanan. Bila Pak Teh puji masakan Habibah, Mayang ni dia
jealous pula. Dan tanpa berfikir panjang, dia menampakkan dirinya kepada Habibah dengan rupa yang sangat-sangat menyeramkan. Habibah terus lari ketakutan. Pak Teh marah besar lah dan Abdul Muluk muncul untuk memarahi anaknya. Mayang minta maaf dan berjanji takkanlah buat lagi. Lama kelamaan Pak Teh nampak Mayang ni sebenarnya baik. Satu-satunya kesalahan dia cuma kejadian menakutkan Habibah tu, dan akhirnya Pak Teh pun memaafkan dia. Hati Pak Teh mulalah jadi lembut. Dan dia bersetujulah untuk berkahwin dengan si Mayang ni. Pernikahan dia orang tu dibuat secara kecil-kecil je kat rumah Pak Teh dengan beberapa orang saksi yang dipercayai seperti Mamat, Habibah, seorang imam dan seorang ustaz. Dan kawan rapat Pak Teh bernama Din. Abdul Muluk ni sendiri menjadi wali dan Mayang menampakkan wujudnya di depan diorang ni seperti yang dijanjikan. Maksudnya dizahirkanlah sebagai manusia biasa. Walaupun ketika itu tetamu rasa rumah Pak Teh tu sangat riuh, seolah-olah ada ramai lagi yang hadir. Selepas perkahwinan tu, mulalah tersebar cerita pelik-pelik kat kampung tu. Ada orang kata si Pak Teh ni duduk dengan perempuan misteri. Ada yang kata dia boleh hantu raya. Dan ada juga yang kata dia kahwin pula dengan Pontianak. Macam-macam orang kampung ni kan. Fitnah tu makin lama makin kuat. Sampailah satu hari tu seorang penduduk ni nampak Pak Teh ni dekat kebun. Belakang Pak Teh tu ada seekor harimau dari belakang. Orang tu bukannya cuba selamatkan Pak Teh. Sebaliknya, dia lari bagi tahu orang kampung lain. Bila mereka datang balik ke kebun, Pak Teh dah tak ada dah. Dan mereka terus buat kesimpulan Pak Teh dah kena baham dah dengan harimau tu. Sebenarnya tak korang. Tanpa pengetahuan orang kampung, Mayang telah terlebih dulu menyelamatkan Pak Teh sebelum harimau tu sempat menyerang. Keesokan harinya, orang kampung yang sama nampak Pak Teh bekerja seperti biasa kat kebun tu, dan dia terus lari ketakutan sambil kata hantu Pak Teh dah muncul balik. Macam tu pula. Cerita tu akhirnya menguatkan lagi fitnah bahawa Pak Teh ni membela makhluk halus. Pak Teh yang kecewa dengan sikap orang kampung akhirnya membuat keputusan meninggalkan kampung tu. Sebelum pergi, dia menyerahkan semua harta dia kepada Pak Mat dan Habibah. Selepas hari tu, Pak Teh hilang tanpa jejak dan tiada siapa tahu ke mana dia pergi. Namun dalam keluarga PA ni ada cerita turun-temurun yang mengatakan kadang-kadang Pak Teh akan datang menjenguk anak cucu dia, terutama ketika hari raya. Setiap kali tu berlaku orang di kampung akan terhidu satu bau yang sangat harum. Bau bunga sundal malam. Orang tua-tua dalam keluarga mereka ni percaya bau tu datang dari Mayang, isteri bunian Pak Teh yang sentiasa berada di sisi suaminya ke mana pun dia pergi. Itulah kisah Pak Teh yang orang kampung cerita turun-temurun sampailah ke hari ini. Seorang lelaki yang baik, yang terlalu ikhlas menolong orang, tapi akhirnya terseret dalam satu kisah misteri yang sampai sekarang tak ada siapa pun merisahkan ianya betul pun ataupun tidak. Ada yang kata Pak Teh sebenarnya masih hidup, cuma dia dah memilih untuk tinggal jauh dari dunia manusia bersama isterinya Mayang. Ada juga yang percaya dia dah lama pergi, tapi cara dia pergi tu bukan macam orang biasa, sebab terlalu banyak perkara yang pelik berlaku sepanjang hidup dia. Apapun cerita sebenar, satu benda yang orang kampung tak pernah lupa. Setiap kali tiba waktu tertentu, terutama malam-malam sunyi lah, atau hari raya, ada ahli keluarga dia yang akan terhidu satu bau yang sangat harum. Bau bunga sundal malam. Dan bila bau tu muncul, orang tua-tua cuma diam dan berkata perlahan, Tok Teh mungkin tengah menjenguk tu. Sekian saja untuk kisah pada kali ini di Seram Cengkeh Sea Stories. Kalau korang rasa cerita ni tak seram, memang cerita ni tak seram, dia lebih kepada misteri. Apa yang terjadi pada Pak Teh dan ke mana dia menghilang, kan? Kalau korang suka cerita-cerita yang macam ni, jangan lupa subscribe, like dan share. InsyaAllah kita akan jumpa lagi cerita seram seterusnya. Assalamualaikum. Bye.